Pernah tak anda jumpa rakan sekerja yang nampak sempurna? Terlalu sempurna. Mereka menawan, bijak, sentiasa ada kata-kata yang tepat. Mereka adalah bintang mesyuarat, kesayangan bos. Tapi di sebalik senyuman itu, anda rasa ada sesuatu yang tak kena. Satu rasa sejuk yang merayap di tulang belakang anda setiap kali mereka memuji anda. Anda bukan gila. Anda mungkin sedang berurusan dengan seorang psikopat korporat. Jangan bayangkan pembunuh bersiri dalam filem. Ini bukan tentang kapak dan topeng hoki. Ini tentang pemangsa psikologi yang memakai suit mahal dan bercakap dalam jargon korporat. Dalam psikologi, ada satu konsep yang dipanggil triad gelap. Ia gabungan 3 sifat personality: narsisisme, machiavellianisme dan psikopati. Narsisisme, rasa gah, perlukan pujian, ego yang rapuh. Machiavellianisme, sanggup menipu dan memanipulasi untuk mencapai matlamat. Matlamat menghalalkan cara. Dan psikopati, kurang empati, tiada rasa bersalah dan tingkah laku impulsif. Bila ciri-ciri ini bergabung dalam persekitaran pejabat yang kompetitif, anda mendapat resipi untuk toksik yang sempurna. Hari ini, kita akan fokus pada ciri yang paling berbahaya, psikopati. Ini 3 tanda utama yang perlu anda perhatikan pada rakan sekerja anda. Tanda pertama, persona luaran dan karisma palsu. Psikopat korporat adalah pakar dalam memberi impresi pertama yang hebat. Mereka macam cermin. Anda suka bola sepak. Tiba-tiba, mereka juga peminat tegar pasukan yang sama. Anda suka melancong ke Jepun. Wah, kebetulan mereka juga sedang merancang. Teknik ini dipanggil mirroring atau pencerminan. Ia satu jalan pintas untuk membina kepercayaan dan hubungan palsu. Dengan cepat mereka akan puji anda secara berlebihan. Wow, idea awak tadi memang genius. Saya tak pernah terfikir macam tu. Ini bukan pujian ikhlas. Ini adalah proses mengumpul data. Mereka sedang mengkaji kekuatan, kelemahan dan rasa tidak selamat anda. Semua maklumat ini akan disimpan dan digunakan untuk menentang anda nanti apabila ia menguntungkan mereka. Jadi, jika ada orang baru yang terlalu cepat menjadi kawan baik anda dan seolah-olah terlalu sempurna, berhati-hati. Itu mungkin satu bendera merah. Tanda kedua, tiada empati dan pakar manipulasi. Ini adalah inti kepada psikopati. Ketidakupayaan untuk merasa atau memahami emosi orang lain. Bagi mereka, rakan sekerja bukanlah manusia. Anda hanyalah buah catur di papan permainan kerjaya mereka. Mereka akan berbohong dengan selamba, tanpa berkedip, tanpa degupan jantung yang laju. Bagi mereka, pembohongan hanyalah satu lagi alat. Contoh, anda berkongsi idea hebat dalam perbualan santai. Minggu depan, dalam mesyuarat besar, mereka membentangkan idea itu sebagai idea mereka sendiri. Bila anda bersemuka dengan mereka, mereka akan menggunakan gaslighting. Mungkin kau salah faham. Kita kan bincang sama-sama. Ini usaha pasukan. Mereka membuat anda mempersoalkan kewarasan dan ingatan anda sendiri. Ini adalah taktik manipulasi yang sangat berkesan dan merosakkan. Mereka juga suka melaga-lagakan orang. Mereka akan berbisik kepada anda, Sarah macam tak puas hati dengan kerja kau, dan kemudian berbisik kepada Sarah, dia ni macam nak ambil kredit kerja kau je. Mereka mencipta huru-hara dan kemudian menampilkan diri sebagai penyelamat atau orang tengah yang rasional. Ini memberi mereka kuasa dan kawalan. Jika anda sentiasa rasa letih secara emosi dan keliru di pejabat, cuba lihat siapa yang sentiasa berada di tengah-tengah drama. Tanda ketiga, impulsif, mudah bosan dan dahagakan kuasa. Psikopat tidak mempunyai keupayaan untuk merancang jangka panjang dengan teliti. Mereka hidup untuk keseronokan dan rangsangan segera. Pejabat, ini diterjemahkan kepada pengambilan risiko yang tidak perlu. Mereka mungkin melancarkan projek yang tidak difikirkan masak-masak hanya kerana ia nampak hebat. Jika projek itu berjaya, mereka akan mengambil semua pujian. Jika ia gagal, mereka akan menjadi orang pertama yang menyalahkan orang lain. Mereka juga sangat mudah bosan. Sebaik sahaja mereka telah menakluki satu tugas ataupun memanipulasi seseorang, mereka hilang minat dan mencari sasaran baru. Inilah sebabnya mereka sering bertukar jabatan
atau syarikat. Atau jika mereka kekal, mereka sentiasa cuba mencetuskan drama baru untuk menghilangkan kebosanan. Dahaga mereka untuk kuasa tidak dapat dipuaskan. Mereka tidak mahu naik pangkat untuk menyumbang kepada syarikat. Mereka mahu naik pangkat untuk mendapat lebih banyak kawalan ke atas orang lain. Kuasa bagi mereka adalah satu dadah dan mereka akan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan dos seterusnya. Baiklah, sekarang anda tahu tandanya persoalan yang lebih besar. Apa yang perlu anda buat? Pertama sekali, anda tidak boleh memperbaiki mereka. Anda tidak boleh menyembuhkan mereka dengan kebaikan hati. Itu hanya akan membuatkan anda menjadi sasaran yang lebih mudah. Matlamat anda bukan untuk mengubah mereka. Matlamat anda adalah untuk melindungi diri anda. Berikut adalah strategi konkret. Pertama, dokumentasikan segalanya. Tarikh, masa, saksi. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan. Simpan email. Cipta satu jejak kertas yang tidak boleh dinafikan. Ini bukan untuk berkonfrontasi. Ini untuk perlindungan anda. Dua, kaedah batu kelabu atau grey rock method. Psikopat berkembang maju dengan drama dan reaksi emosi. Jadi, jangan beri mereka apa-apa. Jadilah membosankan seperti batu. Beri jawapan satu patah. Jangan kongsi maklumat peribadi. Jangan tunjukkan emosi. Jika mereka tidak mendapat bekalan daripada anda, mereka akan pergi mencari mangsa lain. Tiga, tetapkan sempadan yang tegas. Katakan tidak. Jaga interaksi anda supaya sentiasa pendek, profesional dan tertumpu pada kerja sahaja. Jangan biarkan mereka menceroboh masa atau ruang peribadi anda. Keempat, fokus pada apa yang boleh anda kawal. Anda tidak boleh mengawal mereka, tetapi anda boleh mengawal kualiti kerja anda, reaksi anda dan dengan siapa anda membina hubungan yang sihat di pejabat. 5. Cari sokongan, bercakap dengan rakan yang dipercayai, mentor, atau jika keadaan menjadi serius dan anda mempunyai bukti, pergi ke HR. Anda tidak perlu melalui ini seorang diri. Berurusan dengan psikopat korporat adalah sangat meletihkan. Ia boleh menjejaskan kesihatan mental, keyakinan diri dan prestasi kerja anda. Ingat, ini bukan salah anda. Anda bukan lemah. Anda hanya menjadi sasaran seseorang yang bermain dengan set peraturan yang berbeza. Atau lebih tepat lagi, tanpa sebarang peraturan. Melindungi ketenangan fikiran anda adalah keutamaan nombor 1. Kadang-kadang, kemenangan terbesar bukanlah dengan mendedahkan mereka, tetapi dengan melepaskan diri dari permainan mereka dan terus maju. Jaga diri anda dan bina persekitaran kerja di mana bakat dan kerja keras dihargai, bukan manipulasi.